Okey, aku ada sebiji kipas Panasonic. Tapi dia ada bunyi lah. Kalau boleh dengar, dia ada bunyi. Okey, dengar. Nanti aku try buat di bas supaya dia tak bunyi. Aku tunjuk cara dia. Okey. Okey, bunyi dia datang pada sini pada atas ni. Ni. Jadi nanti yang satu ni dekat garis ni aku masking tape kan. Lepas tu lagi kat sini aku masking tape juga. Kita tengok dia ada bunyi ke tak. Biasanya Panasonic memang macam ni. KDK dengan Panasonic biasa macam ni. Ni sekarang aku dah tampal masking tape. Sini satu, sebelah sini satu. Okey, kalau rumah orang boleh buat kemas-kemas sikit. Ni aku just nak tunjukkan saja. Okey, kita try on dulu kipas. Okey, sekarang ni aku dah on. Aku buat nombor 5. Okey, kipas ni. Okey, tengok ada bunyi tak? Tak ada bunyi ya. Yang bunyi sekarang ni kipas angin dia. Okey, siapa yang dah dapat ilmu ni tolong share supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Okey, luncur.